Bayi sindrom Down masih bertali pusat ditinggalkan dalam kotak di perhentian bas. Apa yang sedang berlaku ni di dalam masyarakat kita? Bagaimana bayi sindrom Down boleh berlaku? Dalam genetik atau kromosom kita, pada kromosom nombor 21, biasanya kita ada 2 kromosom saja. Tetapi dalam bayi sindrom Down, ia ada 3 kromosom. Ini boleh berlaku apabila ada masalah pembahagian sel dalam rahim ibu. Dan apabila bayi sindrom Down lahir, biasanya muka mereka lebih rata, mata condong ke atas, telinga kecil dan juga di atas tangan mereka hanya ada satu garisan tunggal sahaja. Dan apabila bayi sindrom Down semakin besar, kemungkinan mereka boleh ada masalah pendengaran, penglihatan, masalah thyroid, jantung, darah, usus dan juga kulit. Sebab itu, mereka mesti ikut temu janji doktor pakar setiap tahun. Apa-apa pun, kita tidak boleh pandang rendah terhadap mereka yang ada sindrom Down. Ada satu kafe di Kuala Lumpur yang kita panggil Tender Hearts yang ajar mereka untuk buat kek, untuk buat kopi. Mereka pun boleh bekerja dengan baik dan berfungsi secara normal. Mereka juga ialah ciptaan Tuhan dan kita mesti sayangi mereka. Jika ada apa persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.